Dan yang bersama ni founder dia Mr. Tan reject, marah bila tanya pasal soal berapa nak kena bayar kalau nak take over parti. Persoalannya sekarang ni, okey, pasal kepimpinan parti bersama saudara cakap akan kekal dengan kepimpinan yang sedia ada sehingga pemilihan yang seterusnya. Adakah maksudnya Mr. Tan sekarang yang akan sign watikah kalau katakan PRU minggu depan? Itu yang saya rasa kebanyakan orang terkeliru sebenarnya apa yang berlaku hari Ahad hari itu. Dan kita punya semua the team yang menganjurkan majlis hari Ahad tu semua sukarela. So MC tu dia tak cerita penuh. Sebenarnya keseluruhan kepimpinan bersama telah diambil alih oleh orang-orang yang berada rapat dengan kami lah. Jadi contohnya Presiden bersama sekarang yang telah melalui AGM, dah daftar dengan ROS ialah Syukri Razak, bekas pegawai khas saya. Jadi kami sekarang ini yang akan sign watikah itu ialah Syukri Razak lah. Syukri Razak dahulu adalah bekas setiausaha AMK. Betul. Ketika zaman ni ke zaman Akmal setiausaha AMK, waktu saya setiausaha pengelola AMK. Dan Syukri Razak used to be pimpinan mahasiswa tahun 2013 dan dia gamis tu, dia pas kan merata. Jadi saya ingat masa dia pas, saya tengok budak ni bagus ni. Jadi mula-mula kita orang mula berusrah bersama lah kan. I do usrah tau. People forget about that. I have my own usrah dulu sebenarnya kan. Jadi daripada situ saya dah kenal dia daripada 2012. Syuk ni kan. Jadi lama-lama kami jadi kawan rapat lah. Dan bila kita buat Invoke, Syuk memang sepenuh masa dengan Invoke sampailah tahun 2018. Dia dah nak buat sendiri, dia belajar apa yang kami buat kat Invoke, dia pergi buat company dia sendirilah. Kan. Dan bila 2022 saya jadi menteri, saya pujuk dia untuk jadi pegawai PTTK Parlimen saya. Jadi kami tengok sama kami sebab kalau letak nama ni ataupun letak nama saya untuk mengambil alih parti itu, confirm tak lepas memang dia akan ada bermasalah lah kan, dia segala risiko yang mungkin ada tu kan. Jadi kita berpandangan bahawa lebih baik kalau AJK ada lebih kurang 18 orang AJK bersama itu mestilah dari kalangan orang-orang yang faham, bersetuju dengan aliran politik kami. Dan Presiden dan Setiausaha Agung itu juga ialah orang yang rapat dengan kami. Jadi sebahagian besar daripada pimpinan bersama sekarang ialah orang-orang biasa di seluruh Malaysia yang kami pernah sama-sama usrah. Dan mereka tak pernah, selain daripada Syuk yang menyertai PKR, yang lain tu tak pernah menyertai mana-mana parti. Aliran mereka masa dalam 15 tahun yang lepas, masa saya mula-mula kenal mereka, ni semua geng-geng usrah. Jadi dia orang semua bertebaran di seluruh Malaysia, ada kat Sabah, ada kat Johor. Memang geng-geng usrah. Dan kita gabungkan juga dengan beberapa orang daripada pimpinan lama bersama daripada Penang. Maksudnya nampak adalah perjalanan tu, tapi ada security So soalan ni saya nak bagi pada Nik Nazmi dan juga Rafizi lah. Biasakan. Okey, YB tak tepi Okey, kenapa logo tu kena kancil? Adakah yang serta itu kena bijak-bijak belaka? Macam mana? Tadi ex Petronas CEO, mungkin lepas ni siapa ex company-company besar-besar yang kononnya nampak bijak belaka. Orang kata, kenapa kancil? Melaka ke? Nik Kelantan. Tak ada contoh. Okey, saya ada ilmu sikit sebab dulu penelitian bawah saya. So kancil ni sebenarnya dia antara binatang yang ada di Semenanjung dan ada di Borneo. So dia tak boleh, kalau rimau hanya di Semenanjung. Make sense lah. So tu satu sebab lah. So, dia universal tak ada orang kata Malaya ke, tak ada. Kedua, yalah, saya rasa dia idea dia sebab macam
Malaysia ni pun satu negara yang kita tahu kita bukan negara besar. Jadi kalau kita bersaing, kita ada China, kita ada Amerika Syarikat, kita ada Eropah. Dalam keadaan macam tu, Malaysia kena bersifat macam kancil lah untuk kita nak dapat maneuver. Jadi nak kata apa tu kena pandai ke kena bijak ke, saya ingat Tapi itu tak boleh bodoh lah. Kita tak nak dengar sebenarnya punchline dia dah bagi dah Zik. Memimpin itu macam dia kata, tak bolehlah bodoh kan. Sebenarnya bahasa sinis ni itulah yang Wadi nak sampaikan. Betul tak Wadi? Kancil dia, jangan bodoh. Janganlah bodoh. Okey, teruskan Wadi. itulah Teruskan, ya. Zik. Itulah makna main point dia tu. Dan selebihnya bagi saya ialah ada satu lagi simbolism lah kan. Jadi kita satu lagi branding, mana parti tu, sebab tu kita ambil warna kuning dan biru. Dia kena stand out berbanding dengan jenama sedia ada. Alright. Okay. So kita nak differentiate diri kita ambil kancil. Siapa decide tu? Memang sebab Dia ada kita berbincang. Bincang berdua lah. Bukan berdua. Betul ramai lagi. Aku macam berbincang berdua. Kita ambil kaca, jangan orang bodoh seperti kita. Sebenarnya ramai yang kat belakang tu, Yeah. tapi kita orang take turns buat pada peringkat sekarang. Yang perlu ke depan tu hanyalah saya dengan Nick lah kan. Yelah. It's quite obvious sesuatu seperti ini tak boleh dua orang je.